waw dan ya yang diikuti huruf yang diwakafkan. Huruf yang diwakafkan, huruf yang terakhir itulah. Maksudnya huruf terakhir, huruf yang last tu kita kena sukunkan. Kadar panjang bacaannya adalah 2 atau 4 ataupun 6. Tapi dengan saya, sebab majoriti guru-guru saya lah, boleh kata 100% tu akan ambil 4 lah. Ya? Maksudnya kita tak pendek sangat dan tak terlalu dalam keadaan yang pertengahan lah. Sebab itu yang Rasulullah suka pun dalam keadaan sederhana, tak lebih, tak kurang. Okay, cara kita nak kenal dia macam yang berlaku ni lah, yang kata pada huruf mat tu. Maksudnya huruf mat tu berada di mana? Nak tanya. Bukan hujung. Alif. Huruf mat tu, kedudukan huruf mat, alif atau waw atau ya tu berada di second last lah. Maksudnya 2 terakhir. Daripada huruf 2 terakhir. Dan adakah huruf mat tu berbaris? Tak berbaris. Kalau kita tengok, kita perhalusi betul-betul, dia ada bukan menyamai hukum apa, mat asli lah. Cuma mat asli dia 2 huruf. Mat arid ni dia melibatkan 3 huruf lah yang last. Adakah dia berlaku juga ketika mana wasal ataupun waqaf? Waqaf memang jadilah ketika wasal. Kalau kita waqaf, maksudnya dia berlaku tak di tengah ayat? Ma'arif ni sukun ni berlaku juga tak di tengah ayat? Berlaku. Kerana apa berlaku di tengah? Sebab nak wakaf. Sebab apa kita nak wakaf? Sedangkan ayat ada lagi. Pandai-pandai. Ayuh aksan tu. Ya? Maksud kita tak boleh lah kata ma'arif ni sukun ni berlaku hanya di hujung ayat saja. Sebab kadang-kadang dia berlaku juga di tengah ayat. Sebab kita tak cukup nafas, maka kita terpaksa waqaf. Itu kaedah dia lah. Okay, dan kita terus pergi bacaan dululah. Nanti kalau perlu pada penulisan, nanti saya bangunlah InsyaAllah. Okay, barisan ketiga pada minggu ni. Barisan ketiga. Sebab hari itu kita barisan kedua kan? Silakan. Boleh tak huraian hukum? Boleh? Yang mana boleh? Alif lam Syamsiah. Sebab ada Sabtu kan, formula dia senangnya ada Sabtu SS lah Sabtu Syamsiah. Okay, ra tu balik atas pula kita jumpa. Ra tebal ke ra nipis? Tebal. Sebab dia balik atas, confirm dia tebal. Dah ada wakaf ni. Betul. Jadi kita jadi confused sebab apa sahabat? Ada smart. Ya, sebab ada tanda. Sebab ada tanda apa? Ada tanda alif kecil tu. Sebab ini kenapa ada alif kecil dalam Quran, nak tanya? Kenapa ada alif kecil dalam Al-Quran? Menunjukkan panjang. Kenapa? Kena panjang. Okey. Siapa tahu? Siapa tahu kenapa ada alif kecil, penulisan alif kecil dalam Al-Quran? Dia boleh pada alif kecil dan boleh pada alif yang ni. Maksudnya apa? Siapa tadi? Dia sebab faktor penulisan resam. Ataupun kita panggil resmun lah. Resmun apa kita punya? Rosmani. Pandai pun. Kalau kita nak ikutkan, kalau dipecahkan dia macam ni tau. Macam ni. Dan perlu kita tahu bahawa alif kecil dalam Al-Quran adalah alif
adalah alif besar. Adalah alif besar. Dia sebenarnya kalau kita ceraikan dia macam ni lah. Macam tu. Maknanya dia melibatkan 3 huruf sebenarnya kan? Alif ya waw kan? Betul, 3 huruf mat. Huruf mat tu dia melibatkan 3 huruf mat. Sebab ada setengah orang tu bila dia nampak alif kecil dia pun dah tak tahu kat situ berlaku hukum apa. bagus terus allamal. Alif lam Quran, alif lam Quran. Betul? Qur. Ra sebab apa tebal? Kita kalau kita nak tebal iblis kita bagi hujah dia sekali. Kan? Kalau boleh bila kita sebut tentang hukum ra, bila kita sebut itu berlaku ra tipis, kat situ ra tebal, tapi cuba bagi hujah dia. Sebelum tu baris depan. Ya, ayuh bagus. Betul. Nampak tu huruf mat alif tu berada pada second last kan, dan tidak berbaris apa pun lah. Tapi huruf mat, huruf alif ni dia memang tak boleh baris pun, Huruf alif memang tidak boleh menerima baris sampai kiamat lah orang kata kan. Sampai bila-bila Okey, khalaqal alif lam qamariyah. Ya betul. Betul. Betul Tengok alif kecil tu adalah alif besar sebenarnya kan. Begitu jugalah waw kecil tu dalam Quran tu bukan waw yang baris domah domah tu lain. Terus pada yang kedua. Yang kedua. Silakan. Bingung tu lagi. Kita tu dua je. Mansyur. Oh tak apa, kita bantu sahabat kita. Kita mula dengan wak alif lam apa tu? Alif lam syamsiyah tur. Ada tak dalam hukum ra? Betul, ra tafkhim ra tebal. Wa kitabim ta. Itu yang mana tak dapat tulis kalau terlalu laju bagi tahu nanti kita ulang balik. Wa kita ta ma'asli bin itu apa? Bi'una. Aywa. Mastur. Ra tebal juga tafkhim. Fi Raqim. Dan ra tebal. Ra tebal di atas kan? Ra tebal Kima Syur. Ya, cuba perhatikan huruf mat tu. Huruf mat dia apa? Wow. Berlaku pada second huruf yang terakhir dan tidak akan ada boleh menerima baris. Itu kita nak cam dia lah kan. Okay, bagus. Ahsanti. Ketiga. Silakan. Sekali lagi. Innasha. Hukum tajwid. Kita tak guna dah istilah wajibu tu. Memang dalam kitab ni wajibulah. Kita tukar apa sahabat dalam istilah dia yang dalam kitab Arab. Harfun
Gunna. Harful gunna. Tak ada mak asli sebab tak ada huruf mat. Huruf baris atas tu. Betul? Tas. Betul? Qum. Hari bersukun. Ya. Qa'an. Mul. Sin. Ya, ayuh nanti. Kat sini huruf mat dia yang mana? Ya, yang zaku. Wow, kat buku ni dia dah bantu kita lah sebab dia dah warnakan merah kan. Okey, bagus. Ahsanti keempat. Tak nampak, yang mana tak nampak tu kena berdiri. Oh, sana dah depan. Allah. Ya, baris keempat. Fabi ayyi'a. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Anda mawadi'u mutasir. Pergi pada A dulu. A. Tapi sebenarnya kat sini lebih kepada mak asli. Kalau kita belajar bahasa Arab, adalah dia punya huraian yang panjang kan. Kenapa kat sini? Sebab ni sebenarnya kalau kita belajar tajwid ni tidak semestinya A tu yang berada di awal tu mat badal. Tidak semestinya, kan? Dia bukan syibuhul, dia mak asli. Mak asli. Maksudnya 90 boleh dikatakan 90% yang kita sangkakan mak badal sebab berada di awal kalimah sebenarnya bukan mak badal tetapi mak asli. Dan kalau kita belajar syibuhul badal kan, syibuhul badal dia berada di mana kedudukan? Hujung ataupun tengah. Dan boleh dikatakan tidak semua yang berada di tengah tu syibuhul juga. Dia boleh juga menjadi mat badal. Maksudnya bukan 100% lah asal ada jumpa hamzah alif tu, A tu kita katakan dia sebagai mat badal kan. Dia boleh juga menjadi syibuhul ataupun mat asli Okeylah, berapa kali ayat ni diulang dalam Al-Quran? Agak-agak ada tak 30 kali? Kan? Lebih kurang kan? Apa maksud dia? Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Ya, betul. Maka nikmat-nikmat daripada Tuhanmu, yang manakah yang lagi yang kamu hendak dustakan? Apa maksud kamu kat sini? Allah fokus kamu tu pada siapa? Pasti? Pasti ke tidak? Apa maksudnya? Yang kamu tu Allah khususkan pada siapa? Makhluk Allah. Manusia dan jin. Manusia dan jin bukan khusus untuk manusia sajalah. Okey, terus pada lam. Lam mutasir. Betul. Rob tafkim. Kuma ma'asli. Sifat ma'arif sukun. Ayuh asli. Mak dia apa dia sahabat? Alif selepas ba tu lah sebelum nun kan. Dia bagus. Ahsanti. Terus belakang-belakang tu kena berdiri sorry lah. Dia cantik kan lagi bola tu. Uqasimu. Ada tu besi dia jadi huruf sin. Si. Angkat pakai lidah. Kalau tak angkat dia jadi sin lah. Dia jadi tu besi. Tu besi.
Wama la tubsirun. Tak nak tu bersih, tak nak muncul tu sad. Tak nak tu bersih, tak nak. Tu bersih. Tak nak muncul lah. Pada sad tu sebab dia bagi bawah kan. Bagi bawah tugas kita apa? Rahang bawah kita jatuh ke rahang bawah. Tu sambil jatuh rahang, pangkal lidah kena nak angkat. Tu bersih. Jangan muncul. Nak muncul enggak tu si tu. Jadi sebab dia dah terpengaruh dengan tabarin rumah tu kot kan. Jadi tu bersih juga. Si juga. Ni tu bagi nak ke belakang si. Tu dia muncul. Tu bersih. Si. Tak jadi. Biasalah kita orang Melayu ni dia tersedap kan. Huruf yang paling atas pun muncul juga. Betul tak? Betul tak? Dah terbiasa. Sebab kita terbiasa dengan frame bacaan tu. Sebab kita dengan Quran ni kan dah lama kan. Saya dah belajar 10 tahun ada, 20 tahun ada, 15 tahun ada. Jadi tersedap dengan paling atas pun muncul juga. Sekali lagi. Zira boleh tengok daripada tepi tu. Dia muncul ke tidak pada shot tu? Tapi bila tak muncul macam bunyi shot tu tak tebal. Dia slay. Boleh lah. Okey, juri kata boleh lah. Okey. Siap ni kena dia berdiri lah lama kan. Okey, lihat hukum. Ya. Uqa. Betul? Wama ma'asi dan ma'asi surga. Qala surga kepada si pada ru. Aywa asanti. Hormat dia apa dia sahabat? Wow. Cuma pada yang ayat sebelum dia tu 38 tu wow tu tak diwarnakan merah kan. Biasalah tu dia nak uji kita tahu ke tak. Okey, bagus. Ahsanti. Seterusnya. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin. Okey, rock sini rock nipis. Hum tu ada demo. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Cuba buat teknik yang saya ajar. Huruf baris depan muncul. Lepas tu ketika mana sukun pada mim tu kita dah lepaskan dah. Kena muncul habis. Fabashshirhum. Ya. Hukum. Wallah. Dalam segala la tu tafkhim ke tarqiq? Ya, tafkhim Pada nama Allah ada hukum apa? Ya. Bukan Fabashir. Roh apa tu yang berlaku? Betul. Sebab apa nipis? Huruf sebelum dia shin. Ya, bagi kasrah.
Hum. Empat syafari. Azza ma'asni. In izhar halki. Ani ma'arif sukun. Okay, huruf mat ni kat mana? Yang pada ayat ni? Ya. 23 tu wow. 24? Ya. Ya, okay, bagus. Ahsanti. Terus? Tak, dia tu boleh jadi mak kandung kan. Boleh jadi pada juga, mak asli pun boleh. In huwa illa zikrun lil alamin. Fa'aina hakuni tadharun ma'arif sukun. Inhus izhar halqi illa ma'asli zikrun lil ghairi ghunna ma asli ani ma'arif sukun. Okay, mana huruf mat dia? Yang pertama tu waw, yang kedua tu ya. Okay, bagus. Ahsanti. Terus ni atas balik sekali ulang Tapi tak ada huraian hukum lah untuk yang second round ni. Nampak? Nampak. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Rah. Dia kasih pedas sikit pada ha pedas. Ar-Rahman. Macam tak keluar lagi pedas tu. Rah. Ar-Rahman. Allamal Quran. Khalaqal insan. Khalaqal. Jangan buka, jangan hujung mulut. Kha. Tak nak kho. Kha. Buka rahang je. Khalaqal. Khalaqal insan. Insan tu dengar lagi ikhfa tu. Khalaqal insan. Insan. Ketika mana dengung tu dah berada di pinggir makhraj huruf apa? Huruf sin tu. Khalaqal insan. Yang khala tak nak khala. Khala. Tak nak kita terbaru dengan huruf tebal Khalaqal insan. Okay, bagus. Ahsanti. Ke depan. Oh, dah ke depan dah. Okey, ke depan. Ada mic Ada. Silakan. Kak. Mic tu banyak Bismillahirrahmanirrahim. Wattur wa kitabim mastur. Habiskan sin dulu. Mastur. Wa kitabim mastur. Nanti jangan mastur. 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 Tak nak mas. 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 Wa kitabim mastur. Dia dah macam nak ternaik juga. Cuba sebab sini huruf ni nipis jangan kita naik dengan pakai lidah. Mouse. Dia jadi kalau kita buat tebal mouse tu dia jadi huruf apa? Mas. Dia jadi huruf sad. Kan? Wa kitabim mastur. Mastur. Cuba seringai. Mas. Sebab si ni nak kena ada suara yang Mas. Mas. Sini sifat apa sahabat? Sifat apa huruf sin? Kalau dia sukun. Mas. Dekat Palestin. Hamsu ni ataupun kita matikan huruf sin yang belakang tu jadi hams. Hams saja. Hams ataupun hams tu lah. Mas. Sin ni satu lagi dia ada sifat Sofi tu lah yang Wa kitabim mastur. Ya. Seringai kan? Fi raqim mansur. Raqim. Fi raqim mansur. Mansur. Ni kalau kita ikut hukum apa? Ikhfa. Ikhfa gigi kan?
Sebab gigi kan dia ada dua jenis dengung. Satu dengung tebal, satu dengung nipis. Kalau nak masuk huruf tebal, dengung dia kena tebal. Shin ni huruf tebal ke nipis? Nipis. Jadi dengung dia kena nipis lah. Mansyur. Fi raqqin mansur. Tak nak bau. Mansur. Dia ada shi ni lagi lah ada sifat tafasyi mansyur. Fi raqqin mansur. Tak nak bau. Mansur. Okey, bagus. Ahsanti. Itu baru belajar Ustazah. Banyak sebenarnya kan kita nak kena belajar kan. Aduh. Dah biasa sebut agak. Sebab tajuk ini dia bukan mengambil kira bacaan panjang pendek saja. Dia bukan mengambil kira dengung tak dengung saja. Dia punya skop tu, maksudnya dia punya ni meluas, kan? Ilmu dia meluas. Kalau sebab kita nak kena jaga apa? Nak kena jaga sifat dia, nak kena jaga makhraj dia, lepas tu nak kena jaga harakat dia. Banyak benda kita nak belajar, bukan sekadar panjang pendek dengung tak dengung saja. Itu sebabnya belajar Al-Quran ni mesti kena sampai mati. Sebab ilmu Al-Quran ni no boundaries, dia tak ada sepadan. Makin kita belajar, makin kita kaji, kita gali, makin tak cukup. Kita tak boleh kata, aku dah khatam dah 10 dengan 10 syekh dah. Tak payah belajar lah, sebab aku dah khatam dengan 10 orang kan. Tak boleh. Sedangkan tok guru kita pun sebenarnya belajar lagi. Tok guru kita pun mereka belajar lagi. Sebab mereka tahu ilmu Al-Quran ni memang takkan pernah habis. Kita gali ke, kita nak cari ke, memang takkan pernah habis. Cuma pokok pangkal ni kita kena sabar lah. Kena sabar dengan ilmu ni kan. Sebab ilmu ni memang kata Imam Syafi'i, sesuatu ilmu kita nak dapat satu, kita antara beberapa faktor. Kalau saya tak silap ada 7-8 lah yang kita kena hadap untuk kita nak menuntut sesuatu ilmu. Salah satunya sabar. Dan yang saya ingat dia kena lama dengan seseorang guru tu. Maksudnya bukan belajar sebulan 2 bulan dengan guru tu, bertahun-tahun. Sebab saya khatam Quran dengan guru